Kak Ros, saya mula je ke terus? Saya mula terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Ilahi atas nikmat limpah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat dipertemukan pada hari ini, walau kalau ibu-ibu mengetahui saya dengan Kak Ros sampai 3 kali lah tukar tarikh. Jadi begitulah ya, rezeki untuk kita dipertemukan, rezeki untuk makan nasi lemak. Nasi lemak yang sedap. Tahniah dan terima kasih kerana menjayakan kuliah duha surau Al-Mizan ya. Surau Al-Mizan. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bersama-sama dalam satu tajuk diskusi duha yang bertajuk Wanita Akhir Zaman Menuju ke Syurga. Betul nak masuk syurga? Betul kan? Betul Ustazah, ni bukan main-main ni. Ni bukan cubaan. Ni betul-betul nak masuk syurga. Jadi ibu-ibu, bila kita cerita sebagai yang realitinya, ya, bila ambil yang ujung tu memang nikmat lah. Yang menuju ke syurga tu, ya Allah, ya Tuhanku. Kan? Tapi nak menghadapi fitnah akhir zaman tu, itu yang mencabar. Ya, sangat mencabar. Jadi kita kena faham begini dulu. Ya, kita kena faham syurga ni dia bukan murah. Syurga ni dia sesuatu yang perlu kita beli, ya. Sesuatu yang perlu kita bayar dengan harga yang tinggi. Ya. Kalau kita nak pergi ke mana-mana, nak berjalan lah, ya, nak berjalan. Kalau nak dapat hotel yang 1 bintang, berapa kena bayar? Tak biasa orang-orang surau Al-Mizan. Dia bayar, cari 1 bintang, dia tak biasa. Dia kadang-kadang nama je hotel. Tapi sebenarnya dia motel. Dia motel, sakit hati rasa kan. Dia buat juga, dia punya apa tu, nama dia, itik tu. Tapi itik tu dia buat tu, itik lembek macam tu kan. Cadar pokoknya, tu 1 bintang. Pernah kena lah sebab apa, benda ni sekarang dalam laman web, dia letak gambar cantik. Tapi yang kita punya tu teruk sangat lah. Baik. Itu hotel 1 bintang kita nak bayar RM50 lah 1 malam. Kalau kita nak sewa 1 malam bayangkan 1 malam bukan sekadar 5 bintang, tapi dekat 5 bintang tadi tu ada yang VVVVVV, punya banyaknya, dia punya special, ya, VVVVIP, pensut ke sebagainya lah. Rasanya 1 malam berapa ringgit kita kena keluarkan? RM1,000. Saya pernah check kan. Ada sampai RM2,600. 1 malam. Tak logik. Kan kita kalau berjalan, bukannya kita duduk sangat pun dekat hotel tu kan. Kita nak keluar, tapi RM2,600 1 malam. Dah lah sekarang, lepas PKP, check-in pukul 3. Betul tak? Kalau dulu check-in pukul 2. Check-in pukul 3. Keluar 12.30. Kalau lambat kena charge, bayar RM2,600. Dalam otak kita, bukan berkurang pun kau kan. Tak berkurang apa pun. Barang tu kita tak bawa balik pun. 1 hari.
Jadi begitulah sahabat-sahabat yang perlu kita bayar apabila kita nak tempat yang special. Ya? Yang penting ambil gambar masuk dalam Facebook lah. Itu yang penting. Itu tempat yang kita nak duduk 1 malam. Kita sanggup untuk berhabis 2,600 sebab nak selesa, sebab kita nak, yelah biar namanya cuti tu enjoy, biar anak pun seronok, memori tu dapat dikekalkan, kita dengan suami betul-betul dapat rehat. Ada benda yang kita nak carilah daripada yang kita bayar tadi untuk, sama ada kebiasaannya kita bayar mungkin RM300, RM400 untuk bilik yang selesa satu keluarga. Ada benda yang kita kena buat, iaitu apa? Cari duit lah sebelum tu. Sebab apa? Sekejap lagi nak cuti nak pakai duit. Jadi masa cari duit tu, cari duit. Sebab apa? Kita ada suatu perkara yang menjadi idaman kita lah untuk kita pergi bercuti. Begitulah ibu-ibu, satu hari yang perlu kita bayar. Bagaimana kehidupan kita, rumah yang perlu kita bayar, atau istana yang perlu kita bayar, yang bukan 1 hari, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, tapi selama-lamanya. Apa duit yang kita nak bayar sekarang ni untuk kita dapat syurga? Apakah mata wang yang kita nak bayar sekarang ni untuk kita dapat tempat yang paling mahal, tempat yang paling selesa, tempat yang paling bahagia, yang paling nikmat, untuk kita nak menjadi mata wang ataupun tukaran kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita fikir macam tu, bila kita calculate macam tu, sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah, kadang-kadang kita rasa, ya Allah, aku tak cukup bersedia untuk menempah syurga-Mu. Kira-kira amalan, tadi ustazah kata nak syurga tak? Angguk tu macam nak syurga. Tapi bila kira-kira balik, apa yang aku dah sediakan mata wang ni untuk nak beli syurga itu, tak macam nak ke syurga sangat pun. Gaya amalan dia tu. Ya. Mujahadahnya tak macam sangat nak ke syurga tu. Jadi hari ni insya-Allah, itulah cabaran umat akhir zaman dan terutama wanita. Ya, terutama wanita yang menjadi suatu bahan, menjadi satu sasaran musuh. Perasan tak ibu-ibu? Wanita ni, kalau hendak dikalahkan kaum tersebut, dia tidak akan pergi cari orang-orang lelaki yang kuat untuk dikalahkan kaum tersebut. Dia tidak akan cari kanak-kanak yang tak boleh sumbang apa-apa lagi. Dia tidak akan cari orang tua yang dah terlantar dah pada kaum tersebut untuk dia rosakkan. Tidak. Tapi dia akan menghantar peluru-peluru yang akan menghancurkan wanitanya. Inilah sasaran musuh. Kalau dia pergi kacau orang lelaki yang tengah kuat, orang lelaki ni dia ada dia punya, kita kata apa, hamasah ataupun semangat. Dia akan lawan balik. Tapi lelaki yang kuat tadi tu pun akan kalah dengan wanita. Lelaki yang hebat macam mana sekalipun, semangat juang dia, kalau tak betul cara, boleh tercabut seban kerana apa? Pujuk rayu seorang wanita. Inilah cabaran yang bukan sahaja di akhir zaman, dan itulah yang dilalui oleh generasi sebelum ini, yang akan menjadi sasaran kepada musuh, iaitu kaum wanita. Dan apatah lagi ditambah dengan zaman fitnah, ataupun kita kata akhir zaman. Orang Melayu kita sebut akhir zaman. Dalam bahasa Arab dia sebut zaman ini zaman apa? Zaman ini ialah zaman yang sangat-sangat mencabar, kerana zaman ini yang betul kadang-kadang nampak macam salah. Yang salah nampak macam betul. Jadi kita pun dah confused dah. Which one is good and which one is bad? Kalau wanita-wanita yang terkinja-kinja dekat KLIA tu, kan? Histeria. Sebab apa?
artis kesayangan mereka akan sampai. Hari ni kan dekat Bukit Jalil kan? Stadium Bukit Jalil. Tahu juga dek, ada apa dek? Alhamdulillah. Maksudnya kita baca berita lah kan? Kita baca media sosial. Blackpink hari ni petang ni. So jangan masuk Max lah. Sebab jam. Nah, Max Highway petang ni akan jam lah. Blackpink konsertnya di sana. Kan ada yang dah beli tiket? Setakat ni tak beli lagi lah Ustazah. Tak, dah habis dah. Sold out dah tiket semua. Oh, dahsyat ibu-ibu. Jadi wanita-wanita pada akhir zaman ni, bila kita kata kenapa nak sampai ta'asub, fanatik sangat dengan Korea. Dia kata, alah sama je macam orang lelaki fanatik dengan bola. Dia pandai lah ibu. Jadi dia rasa macam aku tak salah kan. Ini minat ni hobi memanglah, tapi orang yang minat sesuatu pun kadang-kadang tak adalah sampai luar daripada dia bukan minat lagi dah. Pada kami itu adalah suatu yang keterlaluan lah, obses. Bila obses ni dia apa-apa pun keobsesan, fanatik tak bagus. Itu kaedahnya. Kalau orang tu fanatik, contohlah fanatik dalam apa kita panggil lah, kita ambil fanatik dalam agama. Padahal agama tu dah bagus dah, tapi dia fanatik dalam agama, dia akan boleh jadi apa? Boleh jadi teroris. Dia boleh jadi pengganas. Faktor dia apa? Orang yang jadi pengganas ni, pengebom berani mati, duduk tengah-tengah orang ramai-ramai, lepas tu dia hidupkanlah, bom dah melekat kat sini, dia hidupkan. Dia kata apa? Dia nak syurga. Tapi yang terbunuh orang-orang yang tak berdosa. Kan? Masuk syurga ke? Kita boleh tahu dah kat mana. Itu kerana apa? Dia kata nak berjihad, berjuang. Sebab bila orang fanatik, akhirnya dia tak jadi suatu perkara yang rasional, yang jadi suatu perkara yang buruk sebenarnya. Itu bayangkan, dalam agama pun boleh jadi buruk. Bagaimana perkara hiburan? Bagaimana perkara yang bukan keperluan, tapi perkara yang sepatutnya hiburan ni dia termasuk benda-benda yang tasliyah je, iaitu benda-benda sampingan. Kalau dalam masa kita, dalam satu hari 24 jam, dia tak boleh lebih pada 3 jam untuk hiburan. Tapi kalau tak ada hiburan langsung, hiburan ni macam-macam lah. Hiburan kita kenal dalam kehidupan kita, ada orang dia berhibur dengan riyadhah, ada orang dia berhibur dengan menyembang, jumpa kawan, dia rasa macam lega aku dah cerita kat dia kan. Itu hiburan. Itu kadang-kadang hiburan bila kita jumpa kawan-kawan. Ada orang dia berhibur mungkin dengan menyanyi. Naik kereta kan, sampai naik kereta buka lagu kan, lagu terkenang zaman-zaman dahulu kan. Itu hiburan dia. Boleh, tapi bukan 24 jam. Tapi kalau sampai 24 jam, ini bukan lagi hiburan, tapi maksudnya kita sudah menjadi terlebih perkara yang utama, kita tak letak yang kehadapan lah. Dan sahabat-sahabat, ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah, adik-adik yang Ustazah hormati kerana Allah, ini adalah cabaran pada zaman ini, iaitu zaman yang sukar untuk kita bezakan antara yang betul dan yang salah. Dan akhirnya kalau kita tak kuat basic ataupun kita tak melengkapkan diri kita dengan keperluan wanita salihah, akhirnya kita jadi hanyut sekali. Kita dibuai oleh perkara yang datang dan akhirnya kita kalah. Ustazah sangat-sangat takut apabila melihat kepada cabaran yang berada di luar, contohnya ataupun lebih utama untuk kita katakan, iaitu dari sudut keuangan lah, dari sudut ekonomi, duit. Kadang-kadang kerana duit tak kuat kita stand kita sebagai seorang Muslim, akhirnya kita sanggup ambil yang haram kerana nak beli laptop. Ada adik-adik kita yang belajar, nak beli laptop tak ada duit, tapi nak kena beli juga laptop, akhirnya langgan lah. Bukan langgan Astro. Langgan Astro tak apa. Melanggan satu malam. Sebab satu malam berapa pendapatannya? Nasib baik tak ada yang boleh sebut kan. Dapatlah kalau dalam sebulan, kalau sebulan lah tak kisahlah dia langgan berapa hari, kalau sebulan dalam 8,000, 9,000 tu dapatlah laptop. Kan? Kalau satu malam tu dapatlah RM300 dapat. Tu harganya lah. Boleh lah.
Jadi dapatlah 3-4 kali langgan tu, kan. Senang je nak melanggan sekarang dekat apps. Betul tak? Sugar apa tak? Sugar baby macam tu lah. Senang, nak dapat langganan senang. Pergi dia dekat geng-geng dia, banyak dia punya bapak-bapak ayamnya. Ya? Bapak-bapak ayamnya yang akan tolong recommend. Senang nak dapat. Ni cabaran. Dulu susah kan? Duduk kampung, kita jalan dengan orang lelaki pun, mak balik rumah macam ni dah. Cekak dah kan. Kau buat apa tadi? Sebab apa? Orang yang mata-mata ni banyak. Tapi zaman sekarang tak kisah. Kau tak balik pun mak tak kisah. Tak balik tak kisah. Lagi-lagi yang duduk asrama, duduk kolej dan sebagainya, kan? Mak pun yalah, nak pantau macam mana, mak tak tahu. Allahu Akbar. Sangat-sangat mencabar. Jadi apa yang boleh kita katakan ialah mesti kita ikat diri kita sebagai wanita yang salihah, sebagai wanita yang kuat akidahnya, sebagai wanita muslimah yang beramal dengan amalan yang salih. Dalam satu hadis Nabi SAW dipesan kepada seorang sahabat, yang mana sahabat ni umurnya masih muda remaja. Ya? Hadis yang sangat pendek tapi sangat bermakna untuk kita pada zaman sekarang ni. Sangat-sangat bermakna. Apa hadisnya berbunyi? Ihfazillah yahfazaka. Ihfazillah yang bermaksud jagalah Allah. Jagalah Allah. Nescaya Allah akan menjagamu. Yahfazaka. Allah yang jaga kita. Baik. Subhanallah, ibu-ibu yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang mukjizat Nabi, yang mana Nabi bercakap pendek tapi maksudnya luas, maksudnya panjang, jawami'ul kalim. Itu mukjizat. Antara mukjizat Nabi iaitu Nabi diberikan jawami', iaitu cakapnya pendek tapi maknanya luas, ya. Ihfazillah yahfazaka. Dalam makna perkataan ini, tolong anak-anak kita kebiasakan sebut ke anak-anak kita, "Dek, jaga Allah, Allah akan jaga kau." Sebut perkara tersebut. Jaga Allah, Allah akan jaga kita. Apa maksud jaga Allah? Kalau boleh kita minta pendapat sahabat-sahabat, ya. Ni semua penjawab awam yang Masya Allah, training, macam-macam training dah pergi kan. Sila, ada pendapat-pendapat adik kita? Ihfazillah, apa maksud jaga Allah tu? Macam mana kita nak elaborate? Jaga Allah tu macam mana? Allahu Akbar. Masya Allah. Rasa macam nak bagi hadiah lah. Kita ada apa, Anis? Kurma. Kita bagi kurma lah. Mariami ke Sukari ke. Kita bagi kurma. Sekarang tengah musim kurma kan. Kita bagi kurma insyaAllah pada, siapa namanya? Tini. Tini. Betul. Sangat tepat. Sukalah saya. Sangat tepat. Iaitu maksudnya kita jaga Allah. Buat apa Allah suruh. Tinggal apa Allah larang. Bukannya kita menjaga Allah tu maksudnya, kat mana Allah saya nak pergi jaga ni. Jangan ditanya di mana zat Allah itu. Ni kita bagi pada adik tini kita, nak Mariami ke nak Sukari? Yang lain kata Mariami. Penggemar Mariami. Mariami ni dia antara yang glamour lah dekat Malaysia. Kalau Sukari orang tak biasa sangat kan. Sukari orang tak biasa. Orang tak tahu. Saya pun masa ustaz nak beli Sukari, saya kata tak payahlah ustaz beli Sukari, beli Mariami ke Safawi kan. Sekali dah dapat Sukari, ustaz kata saya suka Sukari, dia kata. Sekali dah dapat Sukari, jatuh cinta. Jatuh cinta. Rupanya sedap Sukari ni. Dia manis buah lah. Baik. Jadi sahabat-sahabat begitu maksudnya. Ihfazillah yahfazaka. Nak selamat dekat mana saja kita berada, di zaman mana saja kita berada, sebab mak ayah kita pun tak boleh nak jaga kita 24 jam. Tak ada CCTV yang ikat supaya mak ayah kita pantau je apa yang kita buat. Sebagai seorang isteri yang perlu, suami perlu bekerja, tinggalkan isteri dekat rumah. Ataupun suami perlu bekerja di tempat A, isteri perlu bekerja di tempat B.
outstation dan sebagainya, ada yang PJJ dan sebagainya. Macam mana nak ikat pasangan kita, nak ikat anak-anak kita supaya selamat? Ihfazillah yahfazaka. Jaga Allah, ingat apa Allah suruh buat, jangan sesekali tinggal. Apa yang Allah suruh tinggal, jangan sesekali sentuh dan beranikan diri untuk lakukan. Nanti di mana saja kamu berada, walaupun cabaran menekan kita, walaupun di media, sama ada TV, radio, ataupun sekarang ini lebih dekat dengan kita media sosial, kadang-kadang masuk terus ke jiwa kita apa yang ada di dalam media sosial. Tapi ingat, siapa yang jaga Allah, Allah yang akan pelihara, seolah-olah ada kubu di sekeliling kita, menyebabkan kubu tadi kita tak nak sentuh pun perkara yang Allah tak redha. Menyebabkan kita tak rasa nak pun buat perkara yang Allah larang. Allahu Akbar, besarnya. Saya bila baca berkaitan dengan seorang bapa ayam, dia kongsi pengalaman dia dah insaf lah, umur dia 30 dia dah insaf, dan bagaimana, dia cerita bagaimana dia terjebak dengan perkara tersebut, dan dia kata sangat ramai perempuan yang muda-muda ni yang menjadi, kita kata lauknya. Lauk dia panggil kita. Dia orang punya istilah ibu-ibu, dia punya lauknya, menjadi lauk kepada klien-klien. Dia kata sangat ramai yang terlibat. Dan faktornya lebih kurang samalah. Faktornya biasanya keuangan lah yang menyebabkan bila dia dah buat sekali, dia rasa tak cukup duit, dia nak cari duit yang jalan mudah, dan dia dah buat. Bila dia dah buat, dia rasa gian pula. Dia rasa macam, senang kan buat kerja macam ni kan? Jadi mak dekat kampung, tengok anak mewah, tanya kerja apa? Alah, kerja apa kata, layan customer service. Kerja customer service. Tapi mewah lain macam ni. Mana payslip kau? Tak ada payslip. Kan? Tapi mewah. Dahsyat. Pergi sana, pergi sini. Tu hati-hati. Cek. Anak tu kerja apa? Apa dia punya pendapatan tambahan dia. Yang ni semua kena beware lah. Tapi sebagai anak itu, ataupun sebagai ibu dan ayah, tinggalkan anak dengan salat. Tinggalkan anak dengan menjaga aurat. InsyaAllah Allah akan jaga kita. Dengan menjaga maruah. Dengan menjaga puasa. Dengan menjaga apa sahaja hubungan yang mengikat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau solat sahaja ibu-ibu, kita baru sahaja melepasi peristiwa besar iaitu Isra' dan Mi'raj pada 27 Rejab hari itu. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, bila kita tengok satu hadiah terindah yang Allah bagi kepada umat Nabi SAW, iaitu salat 5 waktu. Salat ni sebenarnya Allah dah bagi dah daripada zaman Nabi Adam lagi sudah ada. Cuma pensyariatan tersebut, cara how to perform your salat, iaitu yang berbezalah antara syariat dengan syariat. So syariatnya Allah bagi, akhirnya dah setelah berlaku diskaun 5 waktu kepada umat Nabi SAW, kita melihat bahawa perbezaan lah kalau kita tengok perbandingan salatnya umat Islam dan salatnya selain daripada kepercayaan umat Islam. Umat Islam ni Masya Allah sangat banyak. Orang Kristian, dia punya sembahyang dia bila? Ahad kan? So mingguan lah seminggu sekali. Orang Yahudi, Sabtu pun seminggu sekali juga. Sembahyang seminggu sekali. Baik. Kemudian kalau Buddha, tak tahu pula. Biasanya Buddha tengok tahap kealiman dia lah. Kalau dia yang dulu-dulu punya orang generasi tua-tua dulu, pagi-pagi dia akan sembahyang dulu. Tapi kalau yang biasa-biasa punya tu alim lebih sikit. Kalau biasa-biasa punya biasanya dalam mingguan ataupun ada occasion tertentu, baru dia akan sembahyang. Sama juga dengan dengan apa? Hindu pun sama. Dia ada apa kita kata masa-masa tertentu dan bukanlah repetition yang banyak. Berbanding dengan agama Islam, kepada umat Nabi SAW, dia sangat banyak lah, satu hari 5 kali. Sebab tu bila orang tu di period,
dia tinggal dalam waktu dia period, dia tinggal puasa dan dia tinggal solat, yang kena qada solat ke puasa? Puasa saja. Kalau dia kena qada solat, period pula 10 hari. Jawabnya, banyaklah dosa kita ibu-ibu. Dan sebab apa tak qada puasa, tak qada solat? Sebab itu Allah bagi dia punya keringanan dia, puasa diqada, salat tidak diqada. Sebab apa? Dia sebenarnya sangat berat. Betul lah. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Innaha, iaitu apa? Sesungguhnya salat itu memang besar. Salat ni memang berat. Dari sudut apa? Dari sudut masanya 5 times a day. 5 kali sehari ibu-ibu, Masya Allah. Sebenarnya banyak. Sebenarnya kerap. Baru sikit, kita rehat sekejap. Lepas tu kita dituntut. Biasa yang pagi sajalah agak panjang sikit. Tapi Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tu sangat-sangat, lah berapa jam? 1.5, 2.5, 3.5, 4.5. Tak sampai 3 jam dah azan. Lepas tu Maghrib dan Isyak lagi. Baru sejam setengah dah azan dah. Jadi sangat dituntut untuk umat Islam mengikat diri dia dengan solat. Supaya apa? Bila kita ikat ibu-ibu, kita tidak akan pergi jauh. Bila kita ikat, dia tidak akan terlepas menyebabkan kita macam layang-layang tanpa arah tujuan. Allah ikat kita dengan salat dan ditambah lagi dengan doa luar daripada salat. Cuba tengok daripada bangun tidur sampai kita nak tidur semula. Doa adalah ikatan Muslim. Seorang mukmin, seorang Muslim, kalau dia nak hidup, dia terikat dengan agama ini, dia kena ikat diri dia dengan bacaan doa. Contoh, bangun tidur, kita baca doa. Kita nak masuk toilet, baca doa. Kita nak keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, alallah, wala hawla wala quwwata illa billah. Nak naik kereta, baca doa. Subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sampai suatu tempat dah nak masuk masjid baca doa. Dan ni iktikaf dah? Ke tak boleh ni iktikaf? Sebab ni surau saja, surau. Boleh je nama dia tu je kan, nama surau dengan masjid. Boleh ni iktikaf. Kita pergi mana-mana, ataupun apa-apa saja yang kita lakukan yang baik, boleh kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Suatu doa yang mengingatkan kita, ikat kita dengan perkara-perkara yang baik supaya kita berada di dalam pegangan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan orang yang berada dalam kasih sayang Allah tidak akan boleh menerbus ke dalam diri dia fitnah-fitnah yang batil ataupun yang rosak, yang salah, yang akan merosakkan diri dia. Inilah yang kita cuba untuk bersama-sama kita tengok apa yang boleh kita lakukan sebagai seorang perempuan di akhir zaman ini. Baik, kita tengok kalau dari sudut yang kedua, suatu perkara yang kita lihat, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih satu surah, iaitu surah An-Nisa di dalam Al-Quran, untuk kita sebagai seorang wanita, bila kita baca Al-Quran, kita hendaklah cuba untuk memahami apa yang kita baca. Okay? An-Nisa maksudnya apa? Girl. Biar ingat sikit kan. Woman. Okay? An-Nisa woman. Lawannya apa? Ar-Rijal lah. Ar-Rijal. Ar-Rijal lelaki. Ada tak surah Ar-Rijal? Okay, tak ada surah Ar-Rijal lah. Tapi ada surah-surah yang diangkat nama Nabi. Surah Ibrahim, surah Muhammad, surah Hud. Yang ini dia dinamakan dengan nama lelaki, tapi tidak dikumpulkan lelaki-lelaki Ar-Rijal menjadi nama surah. Tapi wanita ada. Baik ibu-ibu, surah An-Nisa iaitu surah keempat di dalam Al-Quran. Secara umumnya, surah An-Nisa iaitu surah wanita ini menerangkan di dalamnya adalah hukum-hukum ke atas wanita
yang mana hak wanita itu dipelihara bukan sahaja oleh wanita tetapi pencipta kepada wanita itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Cerita pasal mahar perempuan. Cerita pasal hak perempuan di dalam perwarisan. Ni ada dekat dalam surah An-Nisa. Kalau perempuan tu kena talak, so apakah hak kepada perempuan? Waktu iddah dia masih lagi perlu mendapat rumah. Yang kena keluar siapa? Suami. Ini tak. Perempuan tu lah yang dah aku talakkan kau dengan talak satu, dia kemah baju. Kemah baju dia pun keluar. Selepas keluar jalan, aku rasa rumah tu rumah aku. Patah balik kat abang kau yang kena keluar. Kan? Rupanya rumah pun suami duduk dekat rumah isteri kan. Patutnya rumah kelamin, yang rumah suami tu, suami yang kena keluar kalau suami nak keluar. Sepatutnya kalau talak satulah iddah raj'i, disunatkan untuk mereka duduk lagi satu bumbung. Untuk merapatkan, untuk mencapaikan mawaddah ataupun rasa kasih dan sayang itu dalam keadaan waktu tersebut dia memang bukan isteri, tetapi dia isteri quote and quote, maksudnya dia masih lagi berhak untuk bercantik-cantik, menjadi hak suami untuk isteri tadi bercantik-cantik di hadapan suamilah, supaya terjadi dia matlamat rujuk, iaitu di dalam tempoh iddah. Kalau dia terus keluar, maka dia tak jumpa isteri dia, kan? Bila dia nak datangkan semula rasa seronok, teringat balik kisah dahulu. Yang ini semua perlu perkara yang perlu kita perbaikilah di dalam An-Nisa, iaitu boleh tulis ataupun kalau nak buka dekat telefon, apps Al-Quran, boleh buka ayat 124 surah An-Nisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا Sadaqallahul Azim. Ayat 124 yang bermaksud, dan barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan, baik lelaki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ayat 125, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas, menyerah diri kepada Allah, dan dia juga mengerjakan kebaikan mengikut agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Sadaqallahul Azim. Ibu-ibu, ayat ini secara adalah perkara yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat tersebut dengan peristiwa keadaan yang difahami oleh masyarakat jahiliah, yang mana mereka ini menganggap wanita bukanlah suatu yang penting pun di dalam masyarakat. So zaman dahulu wanita ni macam apa? Wanita ni macam barang dagangan, boleh jual beli. Wanita ni dia tak bernilai lah. Dari sudut dia ni kalau ada pun tak apa, kalau tak ada pun lagi bagus. Macam tu lah. Itu yang berlaku pada zaman jahiliah, sehingga ibu-ibu, ayah-ayah
Yang bila keluar bayi, wek, debar hati. Laki ke perempuan, laki ke perempuan. Jenguk. Mak pun dah tak boleh nak cakap dah. Bila anakku keluar perempuan. Ayahnya bila dapat saja anak perempuan, mukanya terus merah padam. Tak tahu nak letak muka kat mana ni. Masukkan anak tadi dekat dalam baju. Tak nak bagi orang tahu ni. Apatah lagi masuk gambar dekat Facebook. Tak ada ibu-ibu. Letak dalam baju. Bawa pergi ke tempat yang jauh pada manusia, digali, kubur dan ditanam anak tadi hidup-hidup. Itulah kedudukan wanita. Di dalam masyarakat, wanita tak dapat tempat dalam perwarisan. Wanita tak dapat tempat di dalam kehidupan. Wanita yang haid akan disuruh duduk dekat bilik kucing. Makan pun tak boleh makan sekali. Contohlah, katalah kalau zaman jahiliah macam tadi tu, nanti pengurusi kata, ayam period pergi makan kat ujung. Jangan duduk sini, habis semua orang. Kalau zaman jahiliah begitu. Dia pegang apa? Dia pegang makanan pun. Dia kata makanan jadi racun. Tak boleh makan duduk sekali. Tak boleh tidur sekatil dengan suami. Punya jijiknya wanita yang haid. Sebab itu dalam Al-Quran, sahabat tanya kepada Nabi SAW, yas'alunaka 'anil mahid. Wahai Nabi, ditanyakan kepadamu, bagaimana dengan orang yang haid? Sebab kami tengok dalam masyarakat jahiliah macam tu. Jadi betul ke orang perempuan haid tu kena layan sampai macam tu sekali? Oh, itu semua sebenarnya dia adalah kul huwa adha. Dia adalah kumuhan. Sebagaimana kau berak, kencing, lebihan yang keluar daripada tubuh badan kita, begitulah juga haid. Sangat indah Islam meletakkan satu tempat itu pada tempatnya. Bukan sesuatu yang melampaui batas. Maka pujukan hati ayat ini 124 surah An-Nisa memujuk wanita yang mana orang lelaki kalau dia berjihad, dia akan syahid, dia dapat masuk syurga, betul tak? Dan perempuan pun macam ni. Dia berjihad, dia dapat syurga. Kan? Dia bagi nafkah, dia dapat pahala. Dia keluar, dia buat sesuatu, dapat pahala. Kita ni orang perempuan macam mana? Macam tu lah kan. Orang perempuan dia tak boleh. Sedangkan sahabat-sahabat ni, sahabiah-sahabiah ni, jiwa mereka sangat kuat untuk berjuang. Jiwa mereka ni sangat cintakan syurga. Bila dia tengok banyak melebih kepada orang lelaki, jadi ayat ni pujukan untuk orang perempuan yang nak masuk syurga. Rasa-rasa ada tak rasa terpujuk dengan ayat ni? Tak sampai lagi Ustazah rasa pujukan tersebut. Ayat ni pujukan untuk wanita. Sebab apa disebut? Wa may ya'mal minas salihat. Siapa yang buat baik? Bukan lelaki saja, kita tak tengok gender. Min zakarin au untha. Orang lelaki buat baik, dia akan dapat apa yang dia buat. Orang perempuan buat baik juga, dia akan dapat apa yang kebaikan yang dia lakukan. Dengan syarat wahwa mu'min. Dengan syarat orang lelaki tadi mesti beriman dan perempuan tadi pun mesti beriman. Maksudnya amalan saleh yang kita lakukan, dia mesti bergantung kepada iman yang ada dalam hati kita. Ni yang kita nak kena perbaiki keimanan kita. Kalau kita buat benda baik tapi imannya tak kuat, dia tak boleh nak dapat apa-apa. Ataupun tak beriman langsung, kafir ibu-ibu. Tapi baik. Pernah jumpa orang yang kafir yang baik? Baik sangat. Kalah kita. Baik sangat. Tapi dia tak boleh jadi apa-apa. Dia akan jadi haba'an mansura. Kebaikan dia hanya jadi debu yang berterbangan. Orang Islam, ya Allah, syukur Allah pilih kita untuk dapat mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun kita buat tadi tak besar ibu-ibu, contoh kurma, ya, satu tamsilan yang paling kecil, bagaimana sedekah itu dapat menjauhkan diri kita daripada neraka Jahannam. Seorang ambil kurma tu belah dua. Kopek dua. Berapa ringgit rasanya nilai dia?
Ni RM10. Kalau satu belah dua, ambillah katalah RM2 kan. Jadi ataupun RM1 dia belah dua 50 sen. Ibu-ibu, 50 sen tadi itu boleh menyelamatkan kita daripada neraka. Boleh menyelamatkan kita daripada neraka. Ni hadis ni tadi Ustazah kata kena mahal nak masuk syurga. Kenapa dia jadi murah pula 50 sen boleh masuk syurga? Sebab keimanan dan keikhlasan dia di dalam bersedekah tadi. Dia orang ni miskin, dia tak ada apa pun. Tapi dia nak juga masuk syurga Allah melalui pintu sedekah. 50 sen orang yang macam ni ibu-ibu, niat dia nak cari redha Allah tadi tu, nak cari syurga Allah, mahal, dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh melepaskan dia daripada neraka kerana sedekah dia yang kecil, walaupun sekecil separuh tamar. Bisyakil tamri, walaupun sebelah tamar. Inilah suatu perkara yang kita perlu buat. Yang pertama, menguatkan iman, dan yang kedua, kita beramal soleh. Tak kisah lelaki ataupun perempuan, tidak melihat jantina. Faulaika yadkhulunal jannah. Mereka itu akan masuk ke syurga Allah. Al-jannah, iaitu kebun. Jannah ni adalah kebun sebenarnya. Tapi diberi nama syurga itu dengan kebun kerana syurga itu ialah taman. Syurga itu yang hijau, menghijaunya seperti kebun, yang di dalam taman ada tanaman, ada pokok, ada sungai, pemandangan yang redup. Wallahu ta'ala alam, bagaimana kita pun tak tengok lagi. Kan? Rasa nak tengok? Nak sangat, tak tahu macam mana indahnya. Macam mana indahnya, ya Allah. Kita kalau pergi taman pun dah lega dah kan. Hati tu kan. Deadline semua dah kita apa orang kata tak ingat dah kan. Stres kerja pun tak ingat dah. Lepas tu baru pergi taman dunia. Kan. Tengok orang pergi berjalan luar negara. Oh, musim apa? Musim bunga. Oh, macam mana? Oh, kalau syurga macam mana? Sangat-sangat indah. Allah Ta'ala, Allah maja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke sana. Jadi apa yang perlu kita lakukan di dalam ayat ini? Kita kena mencari waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Yang pertama, nak jadi orang yang terbaik di dalam agamanya. Ahsanu dinan. Kamu nak cari agama yang paling baik, agama yang terbaik, inilah dia, iaitu agama Islam. Nama Islam tadi tu aslama, Islam. Iaitu maksud Islam ialah menyerahkan diri kepada Allah. So kita dah serah diri pada Allah ni ibu-ibu. Sebab tu dalam salat kita, waktu kita takbiratul ihram, Allah. Ini gaya apa ni? Gaya orang surrender kan? Kita kalau main dengan kawan-kawan, aku dah tak boleh. Kita serah diri. Ni dah tak ada apa dah ni. Aku tak boleh dah. Kan? Serahkan diri anda. Kan polis katakan, serahkan dia. Orang tu kena buat macam ni kan? Bukan dia buat macam ni. Itu nama tak serah diri lagi tu kan? Ataupun dia nak berlawan dia kan? Kalau serahkan diri anda macam ni, ini serah diri. Ini surrender. Dan Islam. Allah ajar kita dengan perbuatan kita dalam salat. Ya Allah, aku dah serah diri padamu, ya Allah. Aku dah serah segalanya. Apa kau suruh aku buat? Apa kau suruh tinggal, aku tinggal. Ini surrender. Dalam keadaan itulah, hati kita kena ikut apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Allah larang, kita kena tinggal. Saya tengok ada satu buku ni, Masya Allah. Buku Wanita Dambaan Syurga. Dah pernah baca dah? Ni bukan buku saya, ni buku dekat rak ibu-ibu. Kat rak surah Mizan ni. Alamak, Ustazah tak pernah perasan. Saya buka tadi sampai melekat-lekat. Tu gayanya apa tu? Gayanya banyak sangat baca. Jadi ibu-ibu, Masya Allah, bagus buku ni. Bagus.
Saya tengok ni kan, macam-macam lah dia letak pasal aurat, pergaulan, pakai tudung, etika bertudung, make-up, perhiasan. Bagus. Sebab ini semua perkara yang kita kena baca. Kita kena tengok kan. Pakai, kadang-kadang kita pakai baju tapi baju tak, fashionnya lebih banyak daripada menutup aurat. Kita kena faham baju kita adalah untuk tutup aurat. Kita nak raya ni. Sebab dah tempah baju kan. Make sure baju tu ditutup aurat dulu baru ikut fashion. Jangan ikut fashion dulu. Lepas tu tak tutup aurat je. Tak jadi. Kena tengok balik niat kita tu. Dalam kita beribadah. Menutup aurat ni ibadah. Dia bukannya menutup aurat ni dia ikut-ikut lah. Rasa macam hari ni tak nak tutup aurat lah. Esok nak tutup aurat. Tak boleh. Ini orang yang surrender, iaitu man aslama. Siapa yang telah masuk Islam, Allah suruh apa? Tutup aurat. Bagaimana nak tutup aurat? Yang melabuhkan, kalau daripada atas, melabuhkan tudungmu di dalam surah An-Nur sebut sehingga melepasi paras belahan dada. Kerana ini adalah tempat kita kata hotspot. Hotspot untuk orang lelaki. Tanya dekat pakcik-pakcik nanti kat luar tu. Pakcik, kalau tengok perempuan tengok mana? Tanya kat abang-abang. Sebab tu kena tutup dan dilabuhkan. Kemudian hotspot yang lain, hotspot yang lain adalah belah bawah ni, pinggul kita. Tu juga hotspot. Jadi kalau pakai baju, make sure supaya tak nampak belahan punggung belah bawah pula. Dia bawah sikit, Dan juga wajah. Wajah juga hotspot kepada lelaki. Dan bukan lelaki saja, perempuan pun samalah, dia akan tengok wajah. Jadi wajah tadi tu, wajah kita memang Allah dah bagi cantik dah. Wanita ni, manusia ni memang dah cantik dah. Hidungnya, simetri, mata duanya, mulutnya, memang comel dah. Jadi tak payah nak rasa insecure sangat. Saya tak cantik. Mulalah nak cocok botox lah, apa semua. Jangan. Ya Allah, tengok kat cermin tu. Allahumma kama hasanta khulqi fa ahsin khalaqi. Khulqi wal khalaqi, iaitu ya Allah, sebagaimana kau telah cantikkan wajahku, cantikkan juga akhlakku. Cantik dah semua. Maka ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, kena kita menjadi orang yang bersyukur dengan apa yang Allah bagi sehingga kita tidak melampaui batas di dalam bercantik-cantik ataupun berhias-hias. Ada yang mungkin cocok dan sebagainya. Jadi perkara ini akan mengundang fitnah apabila mata memandang, dan perkara ini sangat-sangat mudah untuk kita dapat pada hari ini. Dan banyak lagi lah dekat dalam ni saya tengok sangat bagus berkaitan dengan apa lagi, wanita dalam berjawatan bekerja. Macam mana wanita bekerja? So wanita yang bekerja dia kena jaga banyak benda lah. Kerja ni boleh ke tak boleh sebenarnya? Angguk takkan tak boleh Ustaz, kita orang dah kerja 40 tahun dah. Wanita boleh bekerja. Dalilnya di mana? Dalilnya ibu-ibu boleh tengok anak Nabi Syuaib alaihi salam pergi tolong ayahnya untuk mengambil air untuk diberikan minum kepada gembalaan. Okey, anak Nabi Syuaib. Kemudian Nabi Musa alaihi salam datang. Dan sebab Nabi Musa datang tu, memang ialah yang buat orang lain semua lelaki yang bekerja, orang lelaki ramai. Jadi dua orang wanita ni duduk jauh daripada orang lelaki ni untuk tunggu turn, yang mana orang lelaki ni dah ambil air dulu, dah bila dia ambil nanti barulah perempuan ni akan datang. Peristiwa tersebut dia menjadi suatu perkara yang sangat besar untuk wanita yang bekerja. Ambil kaedah. First, hukum wanita bekerja harus. Kenapa? Wa abuna syaikhun kabir. Kata dua orang wanita ini, kata Nabi Musa, hampa buat apa kat sini kan? Dia pun kata, sebenarnya kami ni ada seorang ayah, tapi ayah kami dah tua. Jadi bila ayah kami dah tua, kamilah yang kena menggantikan ayah untuk mencari rezeki, untuk keluarga. So, hukumnya harus di sana untuk wanita itu bekerja. Dan yang kedua, apa prinsipnya? Wanita mesti menjaga pergaulan dengan lelaki ataupun jantina yang berlainan. Jangan mentang-mentang dia pergi ke kerja, ini semua office punya peraturan, jadi boleh buat pula meeting, kita seorang, dia seorang.
Discussion dalam satu bilik yang tertutup, kita seorang, dia seorang. Yang ni tidak patuh syariah. Walaupun kerja gaji 40,000 sekalipun, tidak patuh syariah. Okay, so jadi jangan sampai kita bekerja itu, kerja tadi menyebabkan kita tidak melaksanakan apa dia perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So dari sudut pergaulan, kadang-kadang saya rasa bukan yang disuruh, yang tak disuruh tu yang lebih, betul tak? Dah elok-elok dah kerja tu, dah elok dah kan. Waktu makan tengah hari pula makan dengan suami orang. Dia makan dengan suami kita kak? Takkan sakit hati kita? Awak perempuan, pergilah makan orang perempuan, betul tak? Dengan suami kita pula makan. Kan? Sarapan jauh sarapannya. Dah kenapa sarapan jauh ni? Yelah, dia nak sarapan dengan isteri orang. Yang suami orang pergi sarapan dengan isteri orang. Maksudnya bukan pasal kerja, tapi kerja tadi menjadi fitnah kepada hancurnya rumah tangga. Ini kan zaman penyondol. Zaman penyondol. Kenapa yang berlaku zaman penyondol semua ni? Macam-macam. Yang artis tu satu cerita lah. Yang tak artis pun ramai juga. Ini semua kerana tidak menjaga batas dalam bekerja. Batas dalam berkomunikasi. Sebab alat komunikasi sangat banyak. Alat untuk menghubungkan kita dengan orang lain sangat banyak. Dan isu private. Seorang yang dalam hatinya ada penyakit, kenapa dia tergama untuk buat kecurangan tersebut di belakang isterinya, sedangkan dia dengan isteri dah berjanji sewaktu akad nikah, aku ambil engkau dengan amanah Allah. Tapi bila dalam perkahwinan tak jadi pun, seperti mana kau lafazkan depan Tok Kadi. Kau curangkan dia. Kau hilangkan kepercayaan isteri. Banyak sangat berlaku. Kenapa? Sebab kita tak ikat diri kita dengan solat, doa, zikir, sorry to say. Ini 3 benda. Solat, insya-Allah. Kalau kita jaga solat kita, Allah akan jaga kita. Tapi kena lebih lagi. Iaitu apa? Apa yang sunnah Nabi suruh buat. Doa, ikat diri dengan doa. Nombor 3, zikir. InsyaAllah. Zaman ini ialah zaman yang sangat menyebabkan kita selalu berasa alpa ataupun lalai dengan apa yang ada. Orang tengah makan ibu itu. Tengok orang-orang makan dekat kedai makan. Makan tengok apa? Makan. Dia makan, dia tengok apa? Alhamdulillah, tapi saya rasa tu 20 tahun lepas orang makan tengok makanan. Yes, orang makan tengok handphone. Ini Allah ajar macam tu ke? Falyanzur ila ta'ami. Dalam makan Allah kata apa? Lihatlah makanan yang kamu makan. Falyanzur, yakni tengok makanan apa yang kamu makan. Dalam tafsiran ayat ini, maksud apa falyanzur itu, dia bukan tengok dengan mata sahaja, tapi tengok dengan pandangan mata hati pada makanan tadi tu. Ya Allah, hebatnya ya Allah, kau jadikan daripada satu benih padi tu boleh keluar setangkai atau bertangkai-tangkai padi. Ya Allah, dengan padi itulah orang usahakan, akhirnya ada orang masak, aku boleh makan ni pada hari ini. Ya Allah, dengan beras ni lah masuk dekat dalam mulut aku boleh kenyang. Ya Allah, sampai masuk dekat sini, dah masuk dari ekor esophagus kita ni, semua-semua yang masuk tadi, macam mana hebatnya ya Allah, kau pisahkan daripada yang bagus meresap dalam darah kita, vitamin lah, apa protein yang bagus meresap dalam darah, dan yang tak bagus tu duduk dekat usus, bersedia untuk dikeluarkan. Fikir tak macam tu? Siapa sempat fikir, itu maksud falyanzur ila ta'am. Iaitu dia sampai kepada maksud apa? Tengok, hayati apa makanan yang kamu makan. Waktu saya kalau depan anak-anak, kalau makan, saya suka bercakap. Cakap, tengok Allah bagi, ya Allah. Macam mana? Ayam ni tengok, Allah bagi daripada telur, boleh jadi seekor ayam. Tengok abang boleh makan ayam. Hebat dah Allah.
Tengok abang makan apa? Abang makan ikan. Tengok ikan tu setiap hari orang makan. Setiap hari orang tangkap kan? Habis dah ikan dalam laut. Tak habis. Sebab soalan tu saya tanya ke ayah saya dulu. Sekecil-kecil. Ayah, kenapa orang semua orang makan ikan? Tengok orang tangkap ikan banyak-banyak. Sebab tu kampung saya memang aktiviti adalah perikanan. Jadi tanya kat ayah, orang tangkap ikan hari-hari tapi tak habis ke yang ikan dalam laut tu? Sebab lagi tengok baby ikan kan, ada telur ikan tu, banyaknya telur dia kan. Jadi ayah kata, tengok tu, satu ikan berapa banyak telur yang lahir. Hebatnya Allah lah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi maksudnya, itu maksud tafsir daripada ayat tadi. Rupanya zaman sekarang, dia bukan itu lagi dah. Orang makan pun tak tengok makan. Sebab apa? Mata dia tengok K-drama. Tengok View. Tengok Netflix. Saya ni tak habis-habis pukul 12 dah ni. Tengok Kak Ros bangun dah. Masya Allah. Ibu-ibu yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ikat diri kita dengan zikir, insya-Allah. Pagi zikir, ada jadual kita kan? Petang zikir. Ikutlah. Zikir apa yang ibu-ibu biasa baca? Al-Maksurat. Maksurat ke manzil? Manzil pun boleh. Maksurat pun boleh. Ada hizib-hizib yang dikumpulkan macam Ratib Al-Haddad. Saya jemput ibu-ibu untuk ke Facebook saya. Boleh type saja Ustazah Nur Hidayah. Pagi pukul 6.30 Ustaz akan pimpin setiap pagi Ratib Al-Haddad. Ratib Al-Haddad iaitu satu bacaan yang tak panjang pun, lebih kurang dalam 20 minit je macam tu. Sambil-sambil bawa kereta pun boleh ikut. Sebab ayat-ayat ni biasa. Kita baca 3 kali kul. Ya, 3 kul, lepas tu kita baca ayat-ayat ya hasbiyallahu la ilaha illa huwa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bawah sebelah tu ada, boleh baca, siapa yang boleh tengok, boleh ikut sebab dia ada tulisan kat sebelah, ataupun boleh dengar, insya-Allah lama-lama boleh hafal. Subhanallah, luar biasa ibu-ibu. Luar biasa. Ibu tahu kan suami saya ustaz orang Yaman. Yaman ni dia ada cabaran lah dari sudut peperangan, tapi di tengah dan di selatan. Di belah utara, yang belah-belah Hadramaut tu, di sana Masya Allah, macam tak ada apa-apa. Katanya lah, di sana adalah kota para ulama. Katanya, Allah jaga Hadramaut, tempat Tarim, kerana mereka memang sentiasa membaca Ratib Al-Haddad, Ratib yang berkat daripada para ulama yang dahulu, diorang tidak pernah tinggal, ibu-ibu. So Allah jaga dia daripada fitnah, cabaran hari ini, iaitu Islam diperangi sama ada dari sudut perang saraf. Di Malaysia kita perang saraf lah, ataupun perang jasad. Di kebanyakan negara di Timur Tengah dan juga di sekelilingnya, seperti kalau kita tengok di benua Afrika juga, mereka diuji dengan perang secara fizikal lah. Okay. So ibu-ibu boleh buka pukul 6 pagi, malam sebelum tidur dalam pukul 10.30 macam tu, insya-Allah kita baca surah Al-Mulk. Jadi boleh buka tu, Ustaz akan pimpin, boleh ikut sama. Jadi ikat diri kita ibu-ibu dengan zikir. Ikat diri kita dengan zikir, mudah-mudahan inilah yang akan menjaga kita dalam masalah yang sangat-sangat menguji keimanan kita, menguji kemanusiaan kita yang zaman ini, mudah-mudahan kita boleh hadapi. Dan kalau setakat saya bincang hari ini, beberapa poin, iaitu yang pertama tadi, kita recap semula bagaimana kita nak dapat syurga Allah. Syurga Allah ini mahal dan memang kita kena membayar sesuatu untuk mendapat sesuatu yang sangat mahal. Dan yang kedua, kita bawa juga tentang cabaran pada waktu ini, apa cabaran yang perlu kita sedar, yang mana kita adalah golongan sasaran yang menjadi tumpuan kepada musuh, dan kita kena bersedia untuk mempersiapkan diri. Dan yang ketiga, saya kongsi tadi, antara cara untuk menjaga diri kita ialah kita dulu kena menjaga hak Allah,
Ya, bila kita menjaga hak Allah, insya-Allah jagaan Allah itu bersama dengan kita. Dan yang keempat yang kita kongsikan daripada surah An-Nisa tadi, bagaimana kesamarataan gender, tak kisah laki ke perempuan, suatu perkara yang lebih awal lagi diperjuangkan oleh Allah, diperjuangkan oleh Al-Quran, diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan feminisme, sebab kita sangat dekat dengan hari sambutan Hari Wanita, betul tak? Sambutan Hari Wanita tahun lepas juga ialah di sudut dunia dia memperjuangkan equality, iaitu kesamarataan antara lelaki dan perempuan. Surah An-Nisa 124 sudah membuktikan bahawa kesamarataan tu dari dahulu lagi sudah ada untuk wanita. Tapi tinggalnya wanita dengan lelaki ni, kalau kamu nak sama rata dari sudut semua perkara, itu bukan sama rata, itu bodoh namanya. Kan? Orang lelaki kalau dia kecil diri boleh ibu-ibu. Perempuan boleh kecil diri tak? Buruk rupanya. Jadi, orang perempuan dan lelaki ada sedikit perbezaan untuk saling melengkapi. Kau nak sama rata sampai semua sama rata, itu namanya tidak bijak. Ya? Jadi itu yang dimaksudkan. InsyaAllah mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih kenal Allah, lebih kenal Al-Quran. InsyaAllah kita ada berikan bawalah beberapa benda hari ini, iaitu antaranya buku Izi Tadabbur, bekalan kita untuk menyambut Ramadan ini. Kalau boleh ibu-ibu, kita naklah Ramadan kali ini kita sambut dengan, apa kita kata, biasa kita